What's up guys, hari ni kita 18 Jun hari Khamis. Okay, hari ni 18 Jun hari Khamis. Kepada semua pelajar mekanik engineering tengah buat projek bridge design kat sini. So hari ni kita nak test mereka punya prototype based on dorang punya research sendiri. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so grup kami akan membentangkan projek jabatan kami. Okay, first, ini ialah improve skewer bridge prototype yang diinspirasikan daripada failure of Jiangxi Bridge failure. Okay, and then fokus kami terhadap prototype jabatan ni adalah untuk correctkan geometri, membaik pulih geometri, load path, load separation, force calculation dan safety control untuk jabatan ni. And then ini ialah spek yang kami dapat untuk buat jabatan ni. First, size kena 60 dan 30 dan 30 cm. Load yang boleh tampung minimum 5 kg. And then weight keseluruhan jabatan tu mestilah bawah daripada 0.5 kg. Next. Okay, so kami akan perkenalkan diri kami dulu. Nama saya Danny Syaputra. Nama saya David Pang Jaya. Nama saya Nur Asna. So untuk problem statement dan objektif, untuk engineering problem, bridge failure can involve overloading, weak joint, poor load distribution and lateral instability. Next, the Jiangxi case motivate a safer load path and better stability awareness. Skewer material is lightweight but slender, so joints and blocking is critical. Next, the prototype must remain low cost and manufacturable for student fabrication. So the next ialah project objective. Analyze bridge failure risk using static and stability concept. Next, update AutoCAD report and design to match the actual fabricated bridge. Calculate reaction, bending moment, chord force and support diagonal force. Last sekali ialah document fabrication choices, safety, sustainability and pending test work. Next. Okay. So, macam yang Daddy cakap tadi, adalah requirement kita untuk buat jambatan ni. Require dimension, requirement berat jambatan tu, requirement minimum load untuk apply dekat jambatan tu, dan kita kenalah guna PD, skewer. So, ada banyak jenis jambatan kita boleh buat. Contohnya simple beam. Dia paling senang. Simple beam tu jambatan dia yang ada 2 titik, lepas tu satu je lurus gitu. Lurus, tak ada structure C3 segala tu. Okay, so untuk dia truss pula, dia ada axial load path. Lepas tu bentuk dia C3 selai. Just lah ada segitiga dekat tempatan dia tu. And then dengan updated brace frame. So jambatan ni dia dapat continue lagi pun. Jambatan ni dia ada, selain daripada bentuk segitiga, dia ada X bracing. So ada bentuk X dekat jambatan tu. So boleh lebih banyak joint yang boleh bahagikan force dia. Okay, so saya akan explain tentang prototype geometry, iaitu dia punya design. So dalam design ni kami guna 3 dimension brace frame dengan menggunakan X bracing, kerana dia punya memberikan stability yang sangat kuat. So dalam bridge itu load kami letak di dalam bahagian middle. So kami mementingkan bahagian middle, iaitu kami gunakan di bawah ada 3 X bracing. Dia berfungsi sebagai memberikan torsional stability dan untuk mengelakkan contohnya letak barang dia akan seng ke kiri atau seng ke kanan. So kat tepi side kami juga guna X bracing dan menyambung dengan top
X-bracing jadi 3D structure. Yang ini structure adalah untuk memberikan support kepada middle dan untuk distribute the force to left and right. Selain itu, kami juga ada segitiga kiri dan kanan dan juga berfungsi sebagai distribute the force to left and right. So yang ini dia akan semungkin paling banyak distribute all the force in middle to the left right side and provide stability and prevent twisting. Next. So this is a CAD 3D photo. So it's confirmed the 3 bottom X brace, the top bottom X brace, and also it connect with the side and the bottom. So in the fabrication strategy, we will build the lower rectangular frame first, and after that we add vertical post and center frame. So last we install bracing and vertical joints. Next. Okay, so this is our project workflow for check. Firstly, case study. We study the from the case of Jiangxi bridge, and then we make the prototype based from it, and then the requirement. Okay, and then for the requirement, we make sure the requirement for the bridge spec up. For example, the weight of the bridge and the minimum load for it to measure as to measure. And then concept design, we compare the beam and brake truss for the bridge, and then CAD model. We design the bridge from using the AutoCAD, and then fabrication. Kat sini kami terus buat apa tu, jabatan tu menggunakan skewers, and then force analysis. We study the force analysis. For example, the calculation we need to calculate the reaction based on the certain strong part. And then load testing, we put load, we test before 6 kg, and then the bridge can handle it good. And then discussion, we compare the theoretical calculation and the realistic weight that it can handle. And then the final output, we compare the report, we complete the report and presentation. Okay, so this is the load path of the stability control. So when we put the weight here, it successfully transfer the load to here, and then kita boleh nampak yang dia boleh separatekan beban tu ke hujung ni. And then based on calculation, we get 24.53 Newton daripada dua-dua belah hujung. And then ini membuktikan yang jabatan ni berhasil untuk separatekan weight dengan baik. And then the primary load test, 5 kg dah diletakkan dekat atas jabatan ni, and then terbukti yang dia boleh separatekan weight dengan baik, iaitu 24.53 Newton each. And then support action, kami ada buat right triangular design. Ini juga faktor yang membuatkan jabatan ni tak mudah bend, dia boleh stay rigid, tak deform. And then stability bracing, stability bracing ni kami buat design X kat tengah ni. Design X kat tengah ni juga membuatkan jabatan tu tak sengit ke apa, dia stay form dia and tak deflection. Next. So for the static and member force estimate, we model the structure under 5 kilo central load, which gives us the force of 49.05 Newton, and the support reaction is 24.53 Newton, and the maximum moment is 7.36 Newton, and the end diagonal force is 14.74 Newton. This setup generates a maximum moments of
uh, next. Okay. Look at how those force affect our actual physical prototype. We use wooden skewer which are lightweight and cost effective. They are highly prone to compression, bucking. To figure out the exact internal stress they can handle, our next step is to measure the skewer diameter and calculate the cross-sectional area. We also have to consider our critical joints. We reinforce those connection with thread wrapping, which is crucial because in models like this, the joint usually fail because the actual wood does. Making sure the groove cures completely and align the load perfectly during testing will be vital for getting a reliable result. Next. So next is validation plan, safety and sustainability. Untuk testing depending actual bridge mass, material quantity and final cost, we send deflection at 1 until 5 kg, maximum saddle load, saddle location and more. So next for safety control, use cable and support, add load gradually, allow adhesive, secure fully, keep hands and face away during loading, trim and cover sharp skewer end. For sustainability and cost, use low cost skewer and thread, and place material at center base, support and bracing lines. Other than that, we avoid unnecessary member duplication and improve stiffness with minimal added mass. Next. So for conclusion and next step, our report aligns the design description with the fabricate, AutoCAD and geometry. The selected braces frame concept improve 3-dimensional stability. The 5 kg analysis gives the and diagonal force total for 40.74 Newton. So the final performance must be confirmed by measure, deflection and straddle behavior. So our next validation focus is measure brick mass, skewer diameter and final cost, record 1 until 5 kg, deflection and maximum load, and identify critical member, joint and saddle mod. That's all from us. Thank you. Ada soalan? So soalan daripada guru kami, guru 4. Oh ya. Yeah. So tadi kita dengar korang kata kalau load letak kat atas, dia akan distribute. Okay. So tadi kita nak tanya tadi korang kata weight korang letak kat atas, betul tak? So dia akan distribute ke bawah. Oh, load kat atas. Oh, okay. So soalan saya, korang rasa berapa berat beban yang boleh korang tampung dengan 7 kilo. Okay, saya korang rasa korang punya structure tu kuat tak nak tampung at least minimum 5 kg tu? Dengan dia punya satu truss kan korang ada.
Oh, saya rasa ini agak challenge sebab yang ni kami tak buat double layer, tapi structure tu boleh support kg yang sangat tinggi saya rasa. So 5 kg saya tak pasti, tapi saya rasa boleh. Dan jika kami buat lagi improvement, like kami adding like 2 layer or 3 layer yang boleh jadi lebih kuat, saya rasa 5 kg sampai 7-8 10 pun rasa boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Muhammad Zulwan Firdaus bin Zukuddin, wakil daripada kumpulan 2 bagi subjek Mekanikal Kejuruteraan Seksyen 2, akan menerangkan tentang projek kami iaitu Jambatan dalam Kejuruteraan Mekanik. Jadi program kami lakukan di bawah penyeliaan Dr. Muhammad Muhsin bin Ismail. Jadi ahli kumpulan kami terdapat 5 orang. Yang pertama sekali saya Muhammad Zulwan Firdaus bin Zukuddin dengan nombor matriks AN 250065. Kemudian terdapat sahabat saya Muhammad Imadi AN 250050, Muhammad Azri Sufian, Muhammad Farid bin Muhammad Azhar dan juga Ahmad Afif Hafizin bin Ridwan. Jadi untuk latar belakang projek ni, daripada mana kami dapat isu ni adalah daripada Jiangxi Bridge, China. Jadi apa yang jadi kat Jiangxi Bridge ni adalah kes kegagalan yang kegagalan sebuah jambatan yang runtuh akibat daripada sudden force ataupun daya mengejut dekat tengah jambatan tersebut. Jadinya dekat sini kita orang ambil inisiatif untuk kaji, dan setelah kita orang kaji tu kita orang dapat kenal pasti bahawa disebabkan compression dan juga tension calculation yang kurang baik dalam pembinaan jambatan tersebut yang menjadi pemicu kepada kegagalan dan juga keruntuhan jambatan tersebut. Jadi daripada kegagalan tu kita orang diberi tugasan untuk buat replika menggunakan software, dan kita orang akan hasilkan satu replika nyata seperti yang berada di depan. Jadi saya akan serahkan pembentangan kepada panel kedua iaitu Muhammad Farid. Okey, untuk penyertaan masalah pula, kami diberi tanggungjawab untuk memenuhi beberapa kriteria, iaitu penggunaan LED sebagai bahan utama binaan model, dan berat tapungan untuk projek ini adalah tidak melebihi 500 gram. Jadi model ini perlu menampung beban sebanyak tidak melebihi 5 kilo, at least 5 kilo, dan model ini dihasilkan untuk mengatasi punca masalah daripada Jiangxi Bridge. Okey, terdapat beberapa objektif iaitu menganalisis punca kegagalan jambatan Jiangxi. Jadi kami melakukan analisa menggunakan kaedah pengiraan daya manfaatan dan ketegangan. Untuk nombor 2 ialah membuat prototype yang lebih baik dengan menggunakan software seperti AutoCAD. Nombor 3 ialah menguji kekukuhan model jambatan. Kami menghasilkan gambaran kasar model jambatan dalam bentuk maya dalam 2D dan 3D menggunakan aplikasi AutoCAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan terangkan metodologi projek kami, iaitu langkah-langkah projek kami inilah. So yang pertama sekali kami mengkaji kes jabatan Jiangxi, iaitu mengkaji kes kegagalan jabatan Jiangxi. Seterusnya kami menghasilkan lakaran awal reka bentuk jabatan menggunakan lukisan yang pertama, iaitu lukisan awal. Yang ketiga, kami menyediakan lukisan teknikal menggunakan AutoCAD iaitu reka bentuk jabatan akhir. Kami menggunakan isometrik, lukisan isometrik. Yang keempat pula, kami membina prototipe menggunakan batang lidi dan gam. Yang kelima, kami menjalankan ujian beban terhadap model jabatan. Yang akhir sekali, kami membuat analisis, keputusan dan kesimpulan berdasarkan prototipe kami. Kalau
prototype tu berjalan lancar, kami terus membuat kesimpulan lah. So ini merupakan flowchart projek kami, iaitu kami pertama sekali membuat kajian kes, yang kedua lakaran awal, yang ketiga lukisan teknikal, yang keempat pembinaan model, membina prototype menggunakan batang lidi dan gam, yang kelima menguji beban terhadap prototype, iaitu melebihi 5 kilo. Yang keenam membuat analisis keputusan berdasarkan ujian beban tadi. Jika prototype itu tidak mempunyai interpretasi yang okey, kami akan ubah sesuai reka bentuk dan bina semula lah prototype tu. So seterusnya. Okey, untuk slide seterusnya adalah faktor pemilihan truss bridge. Maksudnya sebab kenapa kami pilih truss bridge. Okey, sebab truss bridge ni dia terkenal dengan dia punya kekuatan dan dia punya kestabilan. Seperti yang kita tahu, struktur truss bridge ni dia berbentuk segitiga, which is bentuk segitiga ni dia dapat agihkan beban tu secara sekata. Maksudnya beban yang ada tu dia tidak tertumpu atas satu poin saja, dia menyeluruh ke seluruh bahagian. Oleh sebab tu, struktur truss bridge ni dia dapat mengurangkan risiko kegagalan. Okey, yang kedua, sebab kami memilih adalah dia mudah dibina dengan menggunakan lidi saja dan dapat menjimatkan penggunaan bahan. Okey, seterusnya adalah dia dah mengurangkan daya lenturan. Maksudnya semakin banyak segitiga yang kita guna, semakin kurang daya lenturan, dan sekaligus dapat membantu jambatan kita tu stabil. Okey, slide seterusnya adalah proses pembinaan ataupun prosedur kami membuat ni. Pertama, kami menyediakan bahan iaitu lidi dan gam. Yang kedua adalah pemotongan lidi. Yang ketiga, membina rangka utama. Dan yang keempat, pemasangan struktur truss segitiga. Dan yang kelima, menggunakan sambungan kami menggunakan gam untuk sambung jambatan tu. Dan yang keenam adalah pemeriksaan akhir ataupun result akhir. Okey, slide seterusnya adalah keputusan. Dan sahabat saya Hafizin akan membentangkannya. Ini merupakan keputusan ujian kami semasa menjalankan menghasilan jabatan. Kami menguji menggunakan beban 1 kg pada awalnya, dan seterusnya kami menggunakan beban 5 kg, dan jabatan kami kukuh dan sebab tak patah. Atas 5 kilo belum diuji lagi. Okay, ini analisa kos. Item kami guna ialah skewers, hot glue gun dan hot glue stick. Bajet kami ialah total RM30.40, tapi lidi ni tak guna pun 150 unit, bawah daripada 50 unit lidi kami gunakan. Okay, kesimpulan dan cadangan. Kesimpulannya, objektif kami tercapai kerana mampu menampung beban sehingga 5 kg dan berat jabatan kurang daripada 0.5 kg. Kami menggunakan lidi sebagai bahan utama pembinaan jabatan mengikut arahan dan spesifikasi projek. Dan cadangannya, penambahbaikan projek menjalankan simulasi menggunakan SolidWorks dan menguji tahap ketahanan maksimum jabatan di bawah beban yang telah yang lebih berat. Terima kasih. Ada soalan? Sebelum design, biasanya kita akan test dengan mana-mana software untuk kita tahu kat mana compression dengan tension dia, kita nak tahu dia punya weak point dia kat mana. Jadi software apa yang digunakan ataupun cara apa yang korang gunakan before korang buat design dan before korang buat prototype ni? Oh, kami punya reference ni daripada berdasarkan buku teks, dan untuk kira join and point tu
kami buat calculation untuk memastikan jawatan kami kukuh atau tak, dan kami telah mengujinya selepas prototype dibuat. Sekiranya prototype itu gagal, kami akan analisis lagi apa yang masalah yang kami telah jalankan. Menjawab soalan? Lagi? Tak ada. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada bulan kami. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami dari Kumpulan 3 akan membentangkan slide untuk projek kami. Okay, ini ahli kumpulan kami. Sila perkenalkan diri. Nama saya Ahmad Azraikal bin Ahmad Chambali, nombor matrik AN 250110. Saya Muhammad Nabi Syafiq bin Azizi, nombor matrik CN 250258. Saya Muhammad Danish bin Muhammad Khalid, AN 250171. Saya Masyila Masyara binti Muhammad Zakir, CN 250223. Saya Nur Auni Azra binti Muhammad Fauzi, nombor matrik CN 250029. Okay, untuk intro kami seperti yang kita tahu dia buat projek-projek ni kan, dia untuk transportation dan daily activity. Ramai orang guna setiap hari, pakai kereta ke, jalan kaki ke, dan naik motor. So kami analyse dan tengoklah, pilih daripada banyak-banyak jambatan untuk apa yang gunakan low cost dan dia tahan yang beban yang sangat tinggi, beban yang tinggi tapi remain low cost. So kami analyse jambatan-jambatan seperti truss bridge dan macam apa tadi, salah, bridge lain lah. So kami guna untuk mencapai benda ni kami gunakan prinsipal statik seperti equilibrium, force distribution dan structural stability. Seterusnya background terbagi kepada 4. Real world context. Kami menggunakan kajian kes jambatan Jiangxi pada tahun 2013 yang runtuh kerana structure failure mechanism. Seterusnya core principle. Kami membuat kajian kes ini menggunakan dan mengaplikasikan law of static, iaitu equilibrium, load distribution and material performance. Seterusnya metodologi. Kami menggunakan 2 jenis cara, iaitu menggunakan computer aided design dan physical experimental testing. Kedua-dua cara ini digunakan untuk membuktikan teori dan aplikasinya tepat. Seterusnya ultimate goal. Kajian kes ini dilakukan untuk design prototype yang lebih sustainable dan selamat. Next. Objektif untuk kajian kes ini terbagi kepada 3. First, untuk analyse punca kenapa Jiangxi Bridge roboh. Yang kedua, untuk design dan menghasilkan satu prototype yang lebih better daripada Jiangxi Bridge. Yang ketiga, untuk evaluate the prototype performance by testing and comparing experimental data. Okay, problem statement kita yang pertama adalah failure mechanism kat railway. Manakala kita buat kajian ni berdasarkan jambatan Jiangxi yang roboh tu, kita dapat tahu yang dia punya structure tu lemah. So pembahagian beban dia tu tak dapat nak tampung beban yang ada kat jambatan tu. Sebab tu jambatan tu boleh runtuh. Yang kedua, teori dengan realiti. Berdasarkan problem statement tu, so berdasarkan kita tahu yang kita akan buat design ni, kita pakai calculation dengan pakai CAD lah untuk nak tahu dia punya boleh tampung beban macam mana semua. Tapi kita tahu yang final dia, prototype ni, hasil dia akan berbeza lah. Lepas tu yang ketiga adalah strain weight ratio. So kita tahu yang kita akan kita perlu buat jambatan ni ringan tapi dia mampu tampung beban yang kuat. Next, literature review. So kita pilih truss system sebab kita tahu truss ni sistem dia boleh bagi pembahagian beban yang sama rata. So dia boleh kurangkan risiko untuk jambatan tu
fail lah, bulking ataupun roboh lah. Yang next adalah advanced system integration. So kita gunakan LED ni, dia punya, kita tahu LED ni benda yang sangat ringan lah, dia boleh patah kan. Lepas tu dia boleh lentur semua. So kita tahu kita kena pilih sistem yang kuat untuk pastikan jambatan ni kokoh. Sekarang kita di bahagian type of bridges yang kami pilih sebelum membuat jambatan ini. Okay, yang pertama kita ada truss bridge. Truss bridge ni dia adalah jambatan yang berbentuk mainly atau mostly adalah bentuk segitiga. Bentuk segitiga ni dia adalah sangat kukuh. Even after kita dah letak beban kat situ, segitiga ni bentuk dia tak berubah. Dan truss bridges ni dia distribute weight daripada compression dan tension. Dan yang kedua pula kita ada arc bridge. Arc bridge ni dia menggunakan design semi-sphere, semi bulatan, yang transfer berat beban yang diletak tu kepada bahagian sisi. Instead of macam truss, dia kepada each joint yang ada. Dan yang ketiga pula kita ada cable state bridge, yang di mana cable state bridge ni dia jambatannya mempunyai kabel yang diikat pada satu menara, dan menara itu dia akan membawa jambatan itu untuk ke atas, manakala berat jambatan itu pula akan ke bawah, dan mainly dia akan guna compression. Itu saja. Okey, untuk kami untuk grup kami mempunyai dua pattern. Untuk yang pertama kali, grup kami melakukan dua pattern. Okey, pattern pertama kami melakukan seperti gambar jajak. Okey, pattern pertama terdapat ada kelebihan dengan kekurangan dia. Okey, kelebihan untuk pattern pertama, dia lebih kuat kerana setiap join disambungkan dengan setiap join disambung dengan lidi. So itu membuatkan dia lebih kuat, dia lebih stabil. Okey. Kedua, dia lebih stabil kerana setiap lidi dia bercantum. Okey. Untuk kekurangan dia, kos dia lebih mahal kerana dia memerlukan memakai lebih banyak lidi untuk melakukan join. Okey. Untuk pattern yang kedua, kelebihan dia adalah dia punya harga kos lebih rendah kerana setiap dia hanya memakaikan tidak semua memakai joint, tetapi dia hanya memakaikan seperti gambar ni segitiga saja. So itu membuatkan dia lebih kuat. Okay. Untuk kekurangan dia kurang stabil daripada pattern yang pertama. And then okay, ini untuk final decision yang kami pilih. Kenapa kami pilih untuk memilih pattern ini? Kerana kami telah melakukan calculation dan menyebabkan kami memilih ini kerana dia telah membuktikan kata jabatan ni lebih stabil lah. Yes. Design ni lebih stabil after kita dah calculate. Dah, tu je lah. Sekian, terima kasih. Tak ada soalan, terima kasih. Okey, kan ada banyak, kami dari Kuala 2. Okey, kenapa banyak-banyak apa material untuk sambungkan lidi tu korang pilih kabel tie? Sebab kabel tie ni kita rasa dia kalau pakai benang kan, dia jadi macam menyusahkan sikit. Pada kita ikat pakai benang, kita kena gam pula pakai glue kan. Kami buat benda ni dua. Sebenarnya yang pakai benang tu macam dia kurang ni lah. Tapi bila kita pakai kabel tie, dia lebih macam tak lari lah benda ni. So lebih efisien lah pakai kabel tie ni sebenarnya. Walaupun nampak macam buruk sikit lah.
Buruk lah juga. Okey. Tak ada. Itu Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. First of all, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada lecturer kita, telah banyak bantu dan membimbing kami dalam menjalankan projek kami ini. So, tanpa buang masa, saya ingin mengenalkan diri saya. Saya Muhammad Nur Saidi bin Nur Azhar, metrik number AN250112. Saya Muhammad Ali Imran bin Syamsyarin, nombor metrik AN250055. Nama saya Muhammad Aziz bin Abdul Ghaffar, nombor metrik AN250147. Assalamualaikum, saya Mak Wazir Hakim Idris, nombor metrik AN250180. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fahrin Arif, nombor metrik saya AN250049. So, tanpa membuang masa, saya tak nak cakap banyak-banyak sebab saya rasa semua sama je, lebih kurang. So, projek kita orang ni terinspirasi daripada Jiangxi Bridge kat China yang runtuh pada tahun 2013. So, apa yang kita orang dapat daripada projek ini, Jiangxi Bridge ni telah runtuh pada tahun 2013 sebab pengagihan beban yang tidak sekata. So, sebab tu dia runtuh. Seterusnya kita orang terinspirasi daripada jambatan tersebut untuk membina satu prototipe yang dapat menambah baik projek inilah. So, kita orang telah menggunakan Warren Truss sebagai reka bentuk model projek kita orang. Seterusnya, so objektif kita orang telah mengkaji apa sebab Jiangxi Bridge ni runtuh. So, seterusnya balik semua. Okay. So, kita orang telah improve prototype kita orang dengan Warren Truss lah, seperti saya cakap tadi. Dan kita orang telah identify sebab kegagalan Jiangxi Bridge tersebut. So, kita orang telah menggunakan kayu lidi dan kita dengan gam untuk membuat prototype kita orang. So, kita orang dah meet specified constraint dimension 60 darab 30 darab 30. So, kita orang juga telah menguji bridge kita orang ni dan melepas target berat yang ditetapkan lah. So, next slide. Okay, jadi saya akan sambung presentation kita. Okay, jadi dalam projek ni kami telah mengeluarkan problem statement. First kali, structure and not challenge. So, dalam projek ini, problem statement yang kita boleh keluarkan adalah kita perlu membuat mereka dan bentuk satu structure jambatan yang boleh menampung beban sebanyak 5 kilo. Dalam masa sama juga, berat jambatan itu bawah daripada 0.5 kg. Okay. Dan next lagi satu, material and capacity constraint. So, dalam masa sama, bridge yang kita buat ni, jambatan yang kita buat ni perlulah cost efficient dan juga boleh, dan dalam masa yang sama boleh mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan lah. Next. Okay, ini adalah highlight literature review kami. Okay, first kali kami membuat analisis lah tentang masalah-masalah yang dihadapi di peristiwa Jiangxi collapse, iaitu poor load distribution dengan dengan excessive stress concentration at critical joints. So, oleh itu kami telah membuat sedikit penyelidikan dan kami telah memilih Warren Truss sebagai prototype model kami lah. Okay. Kenapa kami memilih Warren Truss? Sebab dia offer efficient load distribution through triangular geometry and require few members than part and whole design. Okay.
Next kami pilih material seperti yang telah ditetapkan, kami menggunakan bamboo skewers. Dan kami juga menggunakan gam gajah dan tisu untuk menguatkan join-join dia. Next. Okey, sekarang ni sebelum kami memilih Warren Truss Bridge, kami telah compare dengan beberapa jenis bridges yang lain, iaitu Pratt Truss dengan Howe Truss juga. Tapi kami telah memilih Warren Truss. Kenapa? Kerana first sekali Pratt Truss dia mempunyai vertical members in compression, diagonal members in tension, efficient for longer span but use more members increasing weight. So oleh kerana kita ingin jambatan kita bawah daripada 0.5 kg, jadi kita perlukan weight efficiency. Kami tidak memilih Pratt Truss dengan Howe Truss lah. Next. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang technical analysis, force and stress calculation. Okey, sebelum kami membina our bridge design, kami bercadang untuk membuat calculation terlebih dahulu supaya bridge kita orang ni tidak mudah runtuh ataupun patah. Kami menciptakan suatu free body diagram dan kami membayangkan ada satu load yang akan diletakkan di tengah-tengah jambatan kami dan akan menekankan daya pada bahagian tengah jambatan kami. Untuk mencari daya di setiap titik penyambungan, kami menggunakan satu kaedah matematik yang dipanggil method of joints. Ini adalah hasil nilai daya yang kami dapat berdasarkan menggunakan kaedah method of joint. Antara daya yang kami dapat pada titik penyambungan AG adalah daya compression yang bernilai negatif 25.28 Newton. Selain itu, kami juga mendapatkan daya tension di titik penyambungan AB yang bernilai 6.12 Newton. Selain itu juga, kami juga mengira cross sectional area of bamboo skewer yang bernilai 7.07 mm². Okey, itu sahaja daripada saya. Saya akan membentang. Okey, saya bertanggungjawab sebagai metodology design and fabrication. Sabar jap. Aku ready. Sabar. Selepas penggilian selesai, kami terus untuk membina mempunyai beberapa langkah kaedah untuk membina jambatan ini. Pertama, kami beli barang-barang. Kos kami agak mahal, iaitu bawah RM50, dan sebab mahal kami menggunakan gam gajah. Kami tak gunakan glue gun. So kat situ kos dia. Seterusnya kami lukiskan draft dahulu atau blueprint untuk buat each side. Mula kami buat sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Sebelum tu kami menggabungkan lidi ni kepada dua untuk jadikan lebih kuat. Ada yang menggunakan dua, ada yang menggunakan tiga. Bahagian bawah kami menggunakan tiga untuk jadikan lebih kuat. Seterusnya kami mencantumkan setiap part, sisi atas bawah. Dengan kami menggunakan teknik yang lain daripada lain. Ada yang gunakan kabel tie, ada yang gunakan tali, tapi kami gunakan tisu. Sebab apa kami gunakan tisu? Tisu ni lembut. Bila dia bergabung dengan gam, dia akan masuk dalam celah-celah lidi tu dan pegang lagi kuat. Bukan sahaja joint of truss, bukan sahaja segitiga ini saja yang menguatkan jambatan ini, tapi cara penyantuman joint ni juga main peranan. Seterusnya kami cantumkan dan akhirnya dapat jambatan ini. Next. Setelah kami uji cuba, jambatan ni punya berat 0.43 gram dan ia berjaya melepasi 0.5 kg. Dan kami telah mencuba, ialah kami telah letak 7 gram pada jambatan ini dan ia cuma 7 kilo dan ia cuma melentur saja. Next. Terima kasih presenters sebelum ni, Wazir.
saya akan present tentang result and discussion. Apa hasil dengan discussion kami untuk projek ini. Okay. So, ada dua benda lah. Engineering application dengan interpretation of result. So, tak nak cerita panjang. Untuk engineering application, kita pakai segitiga punya geometri. Macam yang semua dah dengar berulang-ulang kali, segitiga ni dia dapat reducekan stres dengan baik. Kalau ayat yang agak profesional, dia kata highly effective in channeling loads along efficient path, minimizing stress concentration at joints. Okay. Ini kita pergi ke diagonal members. Dia experience paling tinggi compressive forces dekat joint AG. Macam pengiraan daripada Haziq tadi, dia ada mention force dekat point AG adalah 25.28 Newton, konsisten dengan method of joint analysis. Okay. Untuk design weight to ratio tu, kita dah cerita tadi, Wazir dah cerita kita punya requirement dan sebagainya. Kita akan pergi ke interpretation of result. Kami menggunakan Warren Truss Bridge. Kenapa? Pun sudah diceritakan. Tapi apa yang saya nak tekankan bahawa dengan design yang ada, dia dapat distribute load dengan symmetrical. So tak adalah berat sini berat lebih, sini berat banyak. Fahamkan maksud saya supaya dia tak terbelah dua. Okay. Kita ke slide seterusnya. Okay, kita pergi ke conclusion. Untuk conclusion ni, key achievement. Kat sini kami nak tekankan bahawa kami dah sukses menggunakan aplikasi daripada engineering mechanics untuk hasilkan projek kami. And then kami pun telah buktikan Warren Truss punya design dapat berikan load distribution yang sangat efisien. Seterusnya, untuk overall outcome, kami demonstrate bahawa material yang kami gunakan, main material adalah bamboo skewer yang sangat ringan namun sangat kuat. Okey, seterusnya. Slide seterusnya. Okey, ni recommend action. Saya cepatkan sikit untuk structure, nak buat improvement. Macam biasalah, kita kuatkan joint dan sebagainya. Tapi apa yang saya boleh nampak, kekurangan kami adalah kami punya research agak kurang daripada segi simulation dan daripada segi bridges yang kami tengok. Dekat sini macam kita lihat, kami ada 3 saja pilihan, iaitu kami ada Warren, Ho dengan Pratt. Mungkin kami boleh besarkan lagi skop kami supaya kami boleh cipta design yang lebih efektif. Sekian saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kami daripada kumpulan 3. Kita nak tanya, kan korang guna tisu kan? Kalau diaplikasikan untuk real life, pada pendapat korang nak pakai material apa untuk gantikan tisu tu? Untuk dapatkan result yang sama? Untuk zaman sekarang, memang secara prototype boleh tisu. Tapi zaman sekarang kita dikenali sebagai tanggam. Iaitu besi akan dimasukkan besi atau screw. Okay, terima kasih. Sama dia konsep dia, tapi ini cuma gam dan in real life dia screw. Tapi dia still masuk. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari grup 2 nak tanya, kalau korang tambah beban 10 kilo, adakah prototype tu boleh tahan naik? Ke 5 kilo je maksimum dia? Setakat yang kami buat dah 7 kilo, dia okey.
Kalau 10 kilo insyaAllah boleh, insyaAllah. Assalamualaikum and good morning everyone. Today we are from Group 5. We will be presenting about analytical investigation and development of an improved prototype bridge structure inspired by Jiangxi bridge failure. Before we started, let me... Hey! Kita datang nak bakar, bukan nak bocor-bocor. Before we started, let us introduce ourselves first. So first, my name is Aisyah Midwa Nasri. My name is Aisyah Midwani. My name is Mutaya Pintu Batu. My name is Nabila dan my name is Nurul. So as for the introduction, kegagalan struktur jambatan ni adalah masalah yang sangat serius dalam engineering. Hal ini kerana dia mengaitkan dengan keselamatan orang yang akan lalu dekat jambatan tu dan juga dia punya infrastruktur dia sendiri. Seperti mana yang kita tahu, jambatan Jiangxi ni kolaps pada tahun 2013 yang menunjukkan bahawa ada masalah-masalah yang membuatkan jambatan itu runtuh. Antara masalah yang kita orang assume adalah weak design, uneven load distribution and poor construction materials. Untuk structure design tu macam design dia kurang untuk menampung beban-beban yang akan lalu pada jambatan kita. And as for the uneven load distribution tu, dia punya pembahagian force tak sama rata untuk setiap structure pada setiap truss tu lah. So membuatkan jambatan tu tak kukuh dan runtuh. And yang ketiga, unsuitable construction materials. Benda ni adalah dia punya bahan, kita boleh katakan dia punya nisbah untuk dia, nisbah bancuhan dia tak betul ke, so dia boleh jadi sebagai sebab keruntuhan jambatan Cina ni. Okay, next. Setelah kami analisis dan membuat research, kami menjumpai problem statement. Yang first adalah jambatan Jiangxi ni dia collapse disebabkan masa saya cakap tadi weak structural design and uneven load distribution yang akan cause excessive stress on certain part of the bridge. Masa saya cakap tadi dia punya dia punya force dekat dia tertumpu pada satu structure je, jadi dia akan mengakibatkan bending ke crack. And then yang kedua adalah poor construction material and lack of proper structure analysis reduce the bridge strength and stability leading to structure failure. Next. Okay, kami ada tiga objektif. Yang first objektif kita orang adalah to analyze the cause of bridge failure and identify the key static material and structure factor affecting dia punya bridge performance tu sendiri. Yang kedua, kita akan design and improve kita punya jambatan dengan menggunakan engineering principle. Dan yang ketiga, kita akan evaluate and test kita punya jambatan by adding load. Macam load kita 5 kg. Next. Tak mana tu? Next. Jatuh. Next case of study, Jiangxi bridge failure. Location dekat Jiangxi, China. Year 2013. Impact of this failure, 3 facilities, 5 injuries and nearly RM2.05 million financial loss. Okay, this collapse highlight the importance of good structural design, high material quality and proper load distribution. Okay, cause of failure, lepas kita orang analyse, kita orang macam Aisyah cakap tadi, kita orang akan ambil 3 main punca utama kerosakan jambatan Jiangxi ni. First, uneven load distribution. The bridge design could not properly handle the actual load, which leading to excessive stress on certain point. Next, material weakness. Incorrect
incorrect material mixing and inconsistent material quality will reduce the strength of the bridge. Lastly, unexpected load and environmental factor. Heavy traffic increase the life load on the bridge, and heavy rainfall and strong river currents exerted additional force on the bridge piers. These two factors combined will exceed the bridge design capacity. Okay, for ways to overcome for uneven load distribution. First, kita orang akan kami akan over design the design especially dekat critical point. We will also next for material weakness, we will standardize materials and construction procedures, use prefabrication and conduct prior testing before installation, and do regular supervision and periodic inspection. Lastly, for unexpected load and environment factor, we will include extra capacity beyond the expected load, so the bridge can tolerate unexpected stress, and we will also use flexible and resilient materials to absorb dynamic and vibration to reduce the risk of failure. Okay. Next for project flow, the first step is design. For the first step, we choose different design of truss, different type of truss. Our group chose the Pride truss. For the next step, CAD modeling. We use AutoCAD to do the 2D and 3D modeling for the structure of the bridge. Next, material selection. We use skewers, masking tape, hot glue and rope. For the prototype and fabrication, we design our prototype based on our AutoCAD design 2D and 3D. Lastly, load testing and analysis. After the prototype being built, we test our bridge to ensure if the bridge can boleh tampung load ataupun tidak. Next, for the design concept, for the truss structure, we use Pride truss, which consists base frame, vertical support and X-shape diagonal. We choose this truss because it can reduce bending and improve load bearing capacity, which is the truss can distribute the load efficiently across the structure. And then ensure balance, which is the design just not for the load. The design need to balance between strength, stability, weight efficiency and cost effectiveness. Even though kami guna truss yang macam ni, but it still meets the specification. Next. Next, CAD modeling. So we use AutoCAD design to build our bridge. So belah kiri tu top view yang tunjukkan arrangement of the truss member. Belah kiri ni tunjukkan front view yang tunjukkan side of elevation of the bridge. Maksudnya daripada pandangan sisi lah. Bridge kita orang ni kebanyakannya gunakan segitiga sebab kita tahu segitiga tu lebih kukuh dan stabil. So jadikan jambatan kita lebih kukuh lah. Next. So untuk free body diagram, apabila load dikenakan, load tu akan
load tu akan diubah kepada daya. Untuk dapatkan daya tu kita guna equation yang W sama dengan mg. So 5 kg darab dengan gravity akan dapat power 9.05 Newton yang beban daya yang boleh kita tampung. Apabila daya dikenakan, bahagian atas struktur jabatan ni akan mengalami compression dan bahagian bawah akan mengalami tension. So FBD ni membantu kita orang untuk membantu kami untuk imagine macam mana load tu ditransferkan kepada setiap truss tersebut. Next. Untuk prototype fabrication ni, mula-mula kami akan measure dulu LED ni, measure ikut design kita orang nak buat dekat AutoCAD. Daripada measure, kita orang potong. Lepas dah potong tu, kami lekatkan guna hot glue dari bentuk jabatan. Bila dah bentuk macam jabatan ni, baru kami kuatkan dengan masking tape dan juga tali dekat beberapa joint supaya dia lagi lebih kuat lah. Sebab kalau guna hot glue dia macam dia tak kuat sangat. Lepas tu, kemudian waktu kami buat ni, sambil buat tu kita orang akan timbang supaya berat dia tak lebih daripada 500 gram tu. Jadi yang terakhir bila dah siap, kita orang test guna load 5 kg. Okey, ni material yang cost yang kita orang guna adalah LED, hot glue, masking tape dengan tali. Jadi total semua adalah RM12.80 sahaja. Okey, ethic value, etika yang kita orang amalkan waktu buat projek ni, pertama sekali adalah keselamatan lah. Sebab yang ni kan gunakan lidi kan tajam kan. Lepas tu kata tu kan tajam juga. So macam tak nak lah ada yang cedera waktu buat projek ni. Yang kedua adalah tanggungjawab. Jadi kami pastikan setiap ahli kumpulan mainkan peranan untuk siapkan projek ni. Yang ketiga adalah teamwork. Kami buat jabatan ni sama-sama supaya macam proses buat tu macam lagi lancar lah. Yang lepas tu disiplin. Disiplin tu kami amalkan supaya jabatan ni dapat siap pada waktu yang ditetapkan. Sustainability, kami gunakan lini secara berhemah lah dan kami supaya tidak membazir. Okay, sebagai kesimpulannya, kami telah pun mengkaji jabatan Jiangxi sepanjang projek ini dan kami telah pun membuat prototype yang lebih baik, version yang lebih baik dengan menggunakan CAD modeling dan material selection. Melalui projek ini juga kami telah pun memahami dengan lebih dalam lah tentang statik dan juga structure design. Okey, itu saja. Ada soalan? Laju lah. Saya nak tanya, dari grup 6, kenapa macam grup lain kan, diorang ada buat top tapi korang punya buat side betul sambung ke atas tu. So kenapa korang pilih buat macam tu? Lepas tu lagi satu saya nak tanya bab bahagian side tu, kenapa ada macam tak penuh X dia? Itu je. Yelah, kenapa? Untuk yang soalan first, kenapa atas dia tak flat? Atas dia segitiga. Sebab kita orang ikut konsep truss juga. Kalau truss segitiga kukuh, kita orang buat yang tepi ni pun nak segitiga kukuh. So, mula-mula dah buat dah apa yang tak tu. Tapi bila test dia macam tak kukuh sangat. Jadi kita orang sambung dia bagi dia jadi segitiga. Lagipun kalau dia segitiga kan makin kukuh. Jadi kalau kotak tu dia berpotensi untuk dia boleh sengit, bengkok. Kalau ni dia tak boleh, dia stable je. Dia memang satu je. Kita beroleh kemenangan yang pertama. Soalan kedua yang ni. Kenapa tak ada truss? Memang kita orang tak masuk ni. Memang design kita orang macam tu. And kita nak buat calculation memang cukup lah untuk tampung 5 kg dan ke atas. Boleh insyaAllah. Ada lagi soalan? Saya ada soalan. Okey. Adakah dia punya ukuran tu mencapai dalam rubric 60, 30, 30? Sebab saya tengok dia macam lebar tu macam tak sampai. Kita orang tak ikut, dia tak capai tapi dia tak kurang sangat, faham tak? Maksudnya tinggi dia kan 30 tapi dalam rubric tu dia minimum. Sebab saya cakap maksimum. So masa kita orang jumpa dengan saya tu, saya cakap kita orang macam maksimum. Sumpah tu. Dengar dulu explanation aku.
Lepas tu masa kan ada consult dengan sir, kita orang pergi, saya cakap lebih tak boleh, kurang tak apa. So kita orang macam kurangkan sikit lah. Tapi kalau kira dia kurang sikit je. Dia kurang 5 cm. Ada lagi soalan? Tak ada. Terima kasih. Assalamualaikum and good morning everyone. So, our team will present the Warren Truss Bridge design and analysis. So, what we focusing? We focus on structure, the strongest structure, analyzing, and of course we want to apply our engineering mechanic study. So, next slide. Alright, so I will introduce our team members. Me, Ahmad Ishak Nuruddin, AN 250163. Next, my member. My metric number is AN 250123. Assalamualaikum, my name is Muhammad Faiz Sami bin Makirin, metric number AN 250121. Assalamualaikum, my name is Haris Hakim, my metric number is AN 250135. And my name is Tengku Faris Faidi, matrix number. And my name is Tengku Faris Faidi, matrix number AN 250144. Okay, so we have teamwork and we have successful doing our project. So next slide, please. So for introduction, this project was inspired by 2030 Jiangxi Bridge collapse in China, which failed due to a combination of poor design. So what we have learned from this design that they have a weak structure and such a low quality material of construction. Next. So what is Warren Truss Bridge? Why we choose this, or what is this? So first, widely used bridge design known for high strength, structure, efficient, simple triangular framework. Why we choose this triangular framework? Because it is one of the strongest structure for making a bridge. And project focusing on analyzing the structural behavior of a Warren Truss Bridge and understanding factors that contribute to bridge failure. So we have made an innovation and we have successfully. Oh no! Oh no! So this project activities include design bridge, structural simulation, prototype, construction, performance testing. So we have been testing it. Balik tu patut. So we have made a performance testing, and alhamdulillah we can hold almost 10 kilogram with just like this structure. Maybe you see this like weak, or you think it cannot hold for 5 kilo, but alhamdulillah we can hold until 10 kilogram. Next slide. So our project objective is analyzing the cause of bridge failure and identify key static and material factor affecting structural performance. So this is what I talked about earlier, that we want to make improve, we want to make innovation from out of the world structure of bridge. So we have created our own design from many of ideas bridge in this world. So second, our objective is design and model improvement bridge prototype using engineering principles, mathematical analyzing and CAD tools to optimize load distribution and structure stability. So as you can see how stable our bridge is. So evaluate analytical simulation and experimental result to assess bridge performance, safety and sustainability and cost effectiveness. So we have used a low cost to make this bridge. So I will pass my next present to my friend.
Okay, next for design selection. Jadi kenapa kami menggunakan jabatan waran teras? Ini kerana jabatan waran teras ni menggunakan bentuk segitiga. Jadi apabila kita meletakkan beban pada jabatan ini, bentuk segitiga ni boleh mengambilkan beban tersebut secara sekata pada semua komponen jabatan ni. Okay, next ialah efisiensi. Jadi jabatan waran teras ni boleh mengurangkan bending stress dan memberikan kestabilan yang lebih tinggi kepada jabatan. Jadi kelebihan jabatan waran teras ni adalah ada load mechanism dia. Contohnya apabila kita meletakkan beban kepada jabatan ini, beban tersebut boleh ditukarkan kepada tension dan compression force. Belum. Tension dan compression force kepada seluruh komponen jabatan. Jadi ia menjadikan jabatan ini lebih stabil dan walaupun terdapat satu komponen yang patah, jabatan ini tetap dapat mengangkat beban tersebut. Okay, next. Ini adalah projek specification kami. Jadi prototype produk kami ni beratnya adalah lebih kurang 400 gram. Diameter dia adalah panjang 60 cm, tinggi 30 cm dan lebar 30 cm. Kami menggunakan lidi, tali dan gam buhu serta gam gajah. Jadi untuk menguatkan kekuatannya, sebab kami menggunakan lidi yang kecil, kami menggabungkan 4 lidi digabung menggunakan gam supaya gam dengan sekata supaya jabatan ini dapat mengangkat beban yang lebih banyak. Okay, next. Jadi costing kami untuk membuat jabatan ini adalah RM18.80, iaitu bawah RM20, bawah bajet kami. Okay, next. Tak nampak. Sekejap. Okay, untuk for the AutoCAD design, mula-mula kami initially saya fikir nak buat design yang simple je mengikut apa? Untuk waran truss, tapi initially macam ketua kami cakap, dia nak test the limit under requirement which is 500 gram dan under RM20. So saya fikir balik, kalau ikutkan sini tak nampak. Kalau sini kami lebihkan kepada tapak, lebih banyakkan segitiga supaya waran truss tu lagi design waran truss tu lagi efisien lah. Lepas tu untuk side pula kami ambil simple je sebab tak nak beratkan jabatan kami. And then untuk on the top kami bagi design simple X supaya dia punya tension tu bagi seimbang. Ada tak? For the AutoCAD design ni ini initially apa yang kami bincang, tapi kami ada ubah-ubah sikit. Macam tu ada lidi sikit tu. Next. Assalamualaikum, my name is Muhammad Faik Syami. Saya bertanggungjawab atas calculation untuk tim ni. Okay, untuk calculation tujuannya adalah untuk predict weight yang jambatan ni boleh load, boleh tampung. Okay, yang kita boleh lihat ini adalah free body diagram yang saya gunakan untuk calculation. Untuk calculation saya assume load dia adalah 5 kilo which is the minimum weight, dan berat jambatan ni tadi adalah lebih kurang 400 gram. Dan seperti kita boleh lihat, weight kita letak dekat tengah dan normal force berada di kedua-dua hujung jambatan. Next. Okay, fabrication analysis. Focus dia achieving a balance between strength, accuracy and weight. Okay, fokus kami adalah untuk bukan saja membuat jambatan yang kuat, tetapi jambatan yang ringan dan lebih murah lah.
Calculation method yang saya gunakan, method of join to determine member forces. Okay, kalau kita boleh patah balik boleh tak? Okay, seperti kita boleh lihat, kita ada point A sampai H. Saya calculate setiap forces dekat setiap point tu untuk dapatkan total lah. Next. Okay, secara ringkas ya, upper chords mengalami under compression dan lower chords dan diagonal mengalami under tension. Vertical member identified as zero force members. Next. Ini adalah produk kami under testing. Bukan saja dia boleh tampung minimum weight iaitu 5 kilo, iaitu dia boleh tampung lebih lagi. Next. Structural analysis. Daripada projek ni kami dapat belajar yang jambatan ni bukan bentuk saja yang main peranan, tetapi join dia juga memainkan peranan yang besar. Dan cara kami test adalah weight tu kami letak satu demi satu, bukan banyak sekaligus lah, untuk kami detect berat sampai berat mana bridge ni boleh tampung. Okay, next. Conclusion. Pada akhir projek kami ini, kami telah membuat conclusion berdasarkan 3 objektif yang kami telah bentangkan pada awal pembentangan tadi. So conclusion kami ialah kami telah berjaya menganalisa sebab kegagalan jambatan Jiangxi Bridge pada tahun 2013 dan mengidentify antara punca-punca dan sebab berlakunya kegagalan tersebut, iaitu disebabkan faktor material, sambungan join yang lemah dan juga faktor cuaca dan lain-lain. Kemudian kami telah berjaya mendesain dan membuat model berdasarkan Warren Truss Bridge yang telah ditambah baik daripada mock-up model yang kami binus, dan menggunakan calculation engineering yang kami pelajari dalam subjek BNR 17002 dan menggunakan peranti software seperti AutoCAD untuk menjalankan simulasi dan memperoleh load distribution dan structural stability. Kami juga telah berjaya evaluate dan membandingkan data analytical, simulasi dan juga result yang kami dapati, dan telah confirming that the final design was efficient, safe and cost effective. Next. Soalan. Assalamualaikum. Jadi saya daripada kumpulan 2. Saya nak tanya, tadi kan korang kata korang testing dapat 10 kilo lebih. Andai kata kalau korang punya merah tu apa? Tali Kalau tali tu tak ada, boleh tak ada tampung 10 kilo just pakai gam? Tu satu. Second point, kenapa korang punya structure jadi melengkung ke atas? Adakah sebab tali tu sendiri terlampau banyak dan ketat sampai dia tarik tension ke atas? Tu je. Okey, terima kasih kerana soalan. Jadi soalan tu best Yang pertama saya akan jawab dulu. Kalau tak ada tali ni, boleh ke Jabatan Ketua ni menampung sebanyak 10 kg? Jawapannya belum tentu. Sebab apa? Tali ni lah yang membuatkan Jabatan Ketua boleh menampung sampai 10 atau 13 kilo. Sebabkan dengan tali ni kita ada ikat dengan kuat dan kita gamkan dengan hot glue, menyebabkan dia punya tali pun makin keras dan memang tak akan bergerak dan memang tak akan patah, melainkan kita orang punya lidi yang patah. Tapi ikatan tu memang tak akan putus. Dan yang kedua, dia tanya kenapa melengkung. Itu atas faktor-faktor masalah teknikal lah. Saya minta maaf je. Dia masalah teknikal. Sepatutnya straight, tapi sebabkan masalah teknikal ada banyak problem sikit dan dia tiba-tiba melengkung. Sorry ya. Jadi soalan seterusnya. Boleh ke? Boleh. Kami daripada kumpulan 3 nak tanya, kalau jambatan ni diaplikasikan in real life,
Adakah tapak dia akan melengkung macam tu juga dan kenapa? Tak. Ya, kita orang jadi melengkung ni salah satu faktor ni sebab kita orang tengah rushing dan tak cukup masa. Jadi dah kesilapan atas pengalaman baru. Jadi kita orang pun tengah belajar juga. Banyak kali kita orang buat dan kita orang fail dan kita orang buat balik. Tapi at the end kita orang jadi melengkung juga. Tadi Boleh tanya soalan? Boleh. Boleh angkat sekejap tak? Tu nak tengok. Tengok apa bawah ke atas ke, tepi ke, kanan ke? Tengah dan bahagian bawah. Tengah dan bahagian bawah. Bawah ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, baik. Soalan saya dia berkaitan dengan saudara Faik tadi. Dia kata dia dah ada calculation dengan yang menunjukkan benda ni dapat mampu menampung weight sebanyak apa? 10 kilo tadi. 10 kilo. Tapi dalam calculation berapa Faik? Yang weight sebenar adalah 10 kilo. Yang di tu dalam theoretical punya kami predict bridge ni boleh tampung 5 kilo sajalah. 5 kilo, okey baik. Sebab jadi, itu minimum requirement. Dia melebihi requirement. Jadi 10 kilo lah kan. Dan Faik kata tadi design dan structure jambatan ni dapat mengagihkan semua force kepada sama rata. Jadi saya nak tanyalah, bahagian mana daripada jambatan anda ni yang mampu menampung beban yang paling berat sekali? Di bahagian mana? Oh, maksudnya point dekat, saya pilih dekat tengah lah. Oh, kami letak weight tu dekat center point. Dekat tengah. Jawab tak? Tapi berdasarkan daripada sebab bentuk dan design daripada jabatan saudara ni sama dengan jabatan kami. Jadi saya nak bagi tahu yang bahawa load tengah tu bukanlah jawapan point yang mampu menampung beban yang paling tinggi sebenarnya. Jadi point yang mampu menampung beban yang paling tinggi adalah di bahagian sebelah daripada load tu. Jadi satu soalan, macam mana korang comparekan data theoretical dengan practical, sedangkan korang punya tu dah band. Jadi macam mana korang kira deflection pada jambatan tersebut? Sekian, terima kasih. Okay, jawapannya masalah teknikal lah. Itu saja. Okay, soalan seterusnya. Okey. Sekiranya salah satu truss tu gagal, adakah jabatan yang akan roboh? Wah, ni paling kita tunggu ni. What? Jawapan dia tak. Jawapannya buktikan tak. Kenapa tak? Sebab structure dia ni dia berpatu antara satu sama lain dan banyak yang support dia. Jadi okey, cuba bagi contoh, patah kat bahagian mana? Tengah. Tengah ni? Ha. Kita ada bagi efek mana? Sebab kita masih lagi ada kiri dan kanan. Sebelah tu. Patah satu sebelah tu. Mana ni ke? Yang tengah tu sebelah tu. Ni. Itu. Oh yang ni. Selagi tak bagi pengaruh. Sebab kita punya structure ada lagi support kepada yang ni dan masih lagi ada yang kat tengah. So alhamdulillah structure kita masih lagi kuat. Jadi saya akan tutup sesi Q&A. Jadi makam lebih masa yang lebih lama untuk present untuk sekian, terima kasih kepada Puan Daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, start. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 7. Hari ini kami akan membentangkan berkenaan dengan jabatan kami dah. Tekan. Jadi ini ahli anggota kami, ada 5 orang. Yang pertama kami ada saya Muhammad Afiq bin Muhammad Zaini, AN 250 111. Kenalkan diri ya. Nama saya Muhammad Haziq bin Muhammad Apis, AN 250 122. Nama saya Nik Muhammad Adam Daniel, CN 250351. Nama saya Danish Hakim bin Zulkarnain. My matrix number is AN 250053. Nama saya Muhammad Suhairi bin Juri. Nombor matrik AN 250127.
Okay, jadi jabatan kami ni, saya terangkan dulu. Jabatan kami ni kami berdasarkan pada inspirasi pada jabatan Jiangxi China yang tumbang pada 2013. Jadi dia punya masalah dia adalah berkenaan dengan muatan dia. Di mana muatan dia ni dia terlalu ramai orang dan dia fokus kepada weak point dia. So bila dia weak point terlebih beban daripada yang ditentukan, maka robohlah jabatan tu. Itulah dia punya problem di situ. Jadi kat sini kami ambil daripada inspirasi itu, kami cuba improvisekan dia. Sekali. Jadi problem dia sekarang ni adalah berkenaan dengan compression dengan tension. Di mana compression dengan tension je ni, jabatan ni dia terlebih. Dia tak dapat tampung compression dengan tension tu sendiri, muatan tu. Seterusnya adalah di mana design dia. Saya tengok apa yang kami kaji, design dia boleh macam-macam, tapi kami ambil pendekatan yang pendekatan kami lah, di mana kami gunakan segitiga punya jabatan. Seterusnya adalah di mana jabatan ni kami tak buat yang betul, tapi kami cuba dia makan kos dan ringan tapi kuat. Itu jabatan kami. Itulah problem je lah. Di mana problemnya kami cuba jimatkan daripada kos lah. Seterusnya adalah objektif, di mana kami gunakan projek objektif di mana kami gunakan method engineering, yang di mana kita belajar di kelas dengan tension dan compression dan FBD dan semuanya lah. Jadi dalam kami punya kajian, kami bentang kepada 4 objektif, di mana kami analyse dia punya failure. Seterusnya kami gunakan software design, kami gunakan MyBridge dan AutoCAD. Seterusnya kami gunakan physical prototype, di mana ni lah physical prototype kami bina. Seterusnya adalah empirical testing, di mana kami akan uji dengan load 5 kilo sebentar lagi. Okey, ini adalah skop kerja kami. Skop kerja kami siasat mengikut rubriks yang diberikan. Seterusnya kita orang design apa yang perlu ada dalam jabatan tu guna MyBridge dan AutoCAD. Seterusnya kami ikut rubrik, dia kata tinggi je 30 cm dan panjang 60 cm. Kami ikut requirement tu. Seterusnya material kami tak guna bahan yang berat, kami gunakan lidi saja. Seterusnya dia tidak lebih dari 0.5 kg jabatan kami. Dan seterusnya kami testing lah. Tapi ni kami testing menjadi literature review dia punya failure mechanism dia bila dia terlebih berat apa yang kita tentukan, apa yang kami kira. Seterusnya adalah geometric stability dia, di mana geometrik dia kami gunakan segitiga konsep kami. Seterusnya warranty advantage, iaitu dia punya yang banyak-banyak ni, yang banyak-banyak korang nampak ni, itu adalah new web dia, yang mana dia akan serap tension tu dan bahagikan sama rata. Seterusnya material sustainability, kami gunakan lidi sebab dia tahan lidi yang lebih tebal pada lidi satu yang nipis tu, kami guna yang tebal lagi untuk jabatan kami. Ini metodologi kami investigation, design drawing, building the model, testing. Betul sukses. Kalau sukses, kami akan stop. Kami terus buat report. And then kalau gagal, kami akan analisis balik apa yang salah. Sebenarnya kami akan balik ke design dan drawing dan seterusnya. Okay, next kita pergi pada CAD modeling. Next. Ini adalah 2D drawing kami. Kalau boleh tengok, saya guna AutoCAD untuk design. Kita ada left side, right side, below, top, front and back. Apa yang design yang kami pilih, ada pelbagai jenis jabatan. Tapi design yang kami pilih Warren Truss design. Di mana design ni dia menggunakan material yang sikit, tapi menggunakan physics principle. Menggunakan fizik principle supaya dia jadi keras, walaupun sebab kita nak bawah 0.5 kilo tapi boleh menampung lebih daripada 5 kilo sendiri. Jadi kami guna design yang menggunakan bahan yang sedikit tapi kuat. Next. Ini 3D CAD modeling kami. Saya dah tukar warna
at least boleh nampak bahagian mana kiri, bahagian mana kanan, atas dan bawah. Next. Ini berdasarkan software yang kita guna, MyBridge AI, di mana kita boleh test dia punya design, kita boleh letak load, kita boleh tengok kat mana compression, kat mana tension, dia punya compression dan tension okey ke tak, berdasarkan software yang saya guna. Next. Kenapa kita guna Warren Truss punya design? Sebab satu, it just triangular structure that distribute loads evenly. Maksudnya dia menggunakan kebanyakannya bentuk-bentuk geometri yang kuat. Sebab kalau tengok base kat dalam jambatan ni, kebanyakannya menggunakan segitiga. Lepas tu dia ada good load distribution. The triangle members transfer the force efficiently to the support, reducing stress and individual joints. Macam yang saya sebut, segitiga dia membantu untuk menampung lebih banyak load. Lepas tu dia lightweight. Macam saya cakap, material yang kita gunakan tak terlalu banyak. Sebab design yang kita guna perlulah ringan dan kuat. Next, cost effective. Memandangkan dia menggunakan bahan yang tak banyak, sedikit, jadi kos yang kita keluarkan kepada jabatan ni tak terlalu banyak, walaupun dekat dalam pihak industri nanti. Next. Okay, ini kita punya proses nak buat. Mula-mula kita prepare barang. Kita prepare barang, lidi kita ada guna dua jenis, satu yang nipis, satu yang tebal. Kita ada guna gam gajah, kita ada guna hot glue gun, dan kita akan ada guna benang. Next, kita measure and cutting. Tekan dah. Kita ada measure and cutting sebab kita nak jambatan yang dapat kemas, tapi tak. Lepas tu kita letak dia punya side. Lepas kita dah buat dia punya kepingan-kepingan ni, lepas tu kita final assembly, and then kita test pakai load yang kita ada kat dalam bilik. Kita guna kat sini gambar 5.5, tapi kita orang dah test at least dapat menampung dalam 7.5. Next. Okay, why we use this concept? Kami memilih cara ni sebab dia lebih ringan, yang seperti yang dikatakan oleh Nick, dan bajet yang kami guna untuk jambatan ni lebih kurang dalam RM15 ke bawah. Sebab harga lidi pun, yelah kalau satu tu memang mahal, tapi kita orang dah bahagikan untuk satu lidi, dan lebih kurang dalam 30 lebih lidi yang kami gunakan. Dan apabila kami cuba kan, kami test, kami nampak kelemahan dia adalah pada joint sebenarnya. Apabila joint kita tak kuat, jambatan kita mudah roboh. Jadi kami gantikan joint dia dengan benda yang ringan seperti benang dan gam gajah. Bila dua benda tu digabungkan, benang akan dikeraskan pada joint-joint itu. Next. Ini aku dah cerita kan. Next. Okey, ini adalah harga yang kami gunakan pada jambatan ini, lebih kurang dalam RM10 ke bawah. Jadi tak lari daripada bajet kita orang, yang untuk membuktikan bahawa dengan harga yang murah dapat mencipta benda yang kuat. Ini semua harga kan. Okay, calculation. Okeylah, Assalamualaikum semua. Nama saya Haziq. Saya adalah orang yang bertanggungjawab dalam menguruskan bahagian calculation, iaitu mengira bahagian compression dan stress pada bahagian jambatan kami. Okay, jadi baik, di sini kami mempunyai 12 joint, which is poin-poin yang akan menyambungkan lidi-lidi lain kepada kerangka jambatan itu sendiri. Jadi berdasarkan calculation kami yang kami telah buat, kesemua stres di bahagian kiri dan kanan jambatan berada pada tahap yang sama, iaitu stabil. Jadi dengan ini jabatan kami dapat membuktikan bahawa jabatan kami ini stabil berbanding jabatan ZZ yang roboh akibat bebanan ataupun tension dan compression yang berlebihan pada jambatan tersebut. Jadi dalam proses calculation mengira tension dan compression, kami menggunakan 3 method, iaitu pertama method of joint, zero force member dan 3 method of section. 3 cara ini diguna pakai dalam menentukan jumlah muatan, iaitu force pada setiap bahagian jabatan. Next. Okay, next, untuk bahagian perbandingan di antara teori dan praktikal, kami menggunakan pada pengiraan kami menggunakan beban 5 kg, iaitu
49.02 Newton sebagai beban untuk mengira force yang dibahagikan kepada jambatan. Tetapi pada bahagian test, iaitu practical test, iaitu kami letak sendiri beban pada jambatan kami. Beban kami dapat mampu menampung sebanyak 7 kg. Jadi ini menunjukkan bahawa jambatan kami dapat memenuhi ekspektasi, malahan dapat menampung beban yang lebih berat berbanding dengan beban maksimum dalam calculation. Untuk sustainability, kami menggunakan formula ratio berat jambatan dengan beban yang diletakkan pada jambatan. Jadi berdasarkan ratio yang diberikan, jambatan kami mampu menampung 16.67% beban lebih tinggi daripada berat asal daripada jambatan. Sekian, terima kasih. Okay, seterusnya saya akan menerangkan tentang safety issue yang terdiri kepada 4 poin, iaitu joint failure. Dia akan terjadi apabila weak bonding at joint. Apabila kita gunakan gam sahaja, dia akan mudah tertanggal. So kita orang menggunakan gam dan juga benang. So structure instability, misalignment during fabrication, reduce strength. Yang ketiga adalah construction safety semasa cutting skewers and using hot glue gum, hot glue. And load testing safety, heavy weight may fall suddenly if the bridge fails. Next. So future improvement, stronger design suggestion. So yang seperti mana kita gunakan adalah Warren Truss design. So kita boleh gunakan lain juga, iaitu Pratt and Howard Truss design. So untuk material improvement, kita boleh gunakan bamboo and recycle plastic. And future research recommendation, study the effect of different advice adhesive and joint reinforcement and sustainable material to future improve safety, strength and environment impact. Next. So in conclusion, the project need all objective design, fabricating, testing a strong eco-friendly bridge prototype. The Warren Truss design proved efficient, lightweight, cost-effective and sustainable. The prototype show excellent strength to weight ratio and stability. That's all from our group. Kita boleh tengok sekarang start daripada kumpulan 7, grup pertama yang present tadi. Berapa? 66. Sekarang student daripada kumpulan 7 tengah buat calculation, tengah measure apa yang patut kita letak dekat dalam kita punya report nanti. Duk. Kena. Okay, bang. 60. So, jadi kita punya data method 5 kilo. 4 kilo dulu. Sila. 4 kilo. Ni tepi-tepi boleh kan? Tepi sini sikit. Kita fokus tengah. Kena fokus tengah sir. Fokus tengah? Tengah? Fokus tengah. Oh, tengah. Hey. Joint paling kuat adalah second. Oh. So 4 kilo.
Okey. 4 kilo. Okey. Lepas tu 4.5.5. 0.25. 5.25. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, terima kasih sayang kami Allah. Semoga tahannya Allah. 5.25. Kena nak rumput. Oh, ya. Sebab tak ada 5 kan, tak ada 1 kg. Okay, so maksimum 5.25 Maksimum 5.25. Tengok. 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 25. So kumpulan 7 dah letak 5.25 kilo. Oh ni. Tu tegak. Tadi banyak. Saya. Dah. 26 Tak, yang bawah. Atas tu. 66. 66. Tambah sampai jahanam. Tambah sampai jahanam ni. Tambah lagi sampai je. Tak apa, kita ni kita Rejak. tak fail. Berdasarkan apa yang kita tengok, jabatan daripada grup 7 mampu menampung 5.25 kilo. Sepatutnya boleh tambah lagi, tapi kita dah cukup requirement. Habis lah. Kumpulan 3. Next kita akan ke kumpulan 3. Kebanyakan antara design yang diorang buat truss orange design. Kalau tengok truss design, kebanyakannya lah. Oh, dah jadi pengulas lah kat sini. Dah jadi moderator. Mana ahli kumpulan ni? Kumpulan apa ni? 3. Kumpulan 3? Ni punya? Ya. Okey, baik. Kalau tengok Tapi yang daripada maksimum daripada ini Jabatan aku pisang. cara dia pointkan dia punya jambatan gunakan zip tie. Zip tie hot glue gun. Ada beberapa tip. Gantung. Eh. Mana pengulas kedua? Pengulas kedua. Pengulas kedua dah cabut. Okey. Betul lah ni truss bridge design kan? Ya, betul. Truss bridge. Truss dia design eh. Trust me. Trust me, please. Jangan tanya kau. Awak tepi, please. So, kita akan letak 2 kilo dulu. Dah ada band sikit. Next. Lagi 2 kilo. lagi 2 kilo. Wih. Last. Bismillah. Jadi seperti yang terbukti, jabatan ni tak mampu untuk menampung 5.25, tapi dia mampu menampung 4 kilo. So kalau kita tengok, join dia. Tak apa. Member dah okey, tapi cara lekat dekat join dia kurang. So dia tercampur. Susah nak kena duduk semua. Dapat sikit. Selit. Kita tak tahu nak letak dia punya weight kat mana. Bawahnya ada ruang. Tapi ini kan macam panjang 60.
Ya tu masa lebar patut kena diri kan. Dia tak boleh baring ni. Apa ini semua tak ada. Macam kita tengok ini steel truss. Kalau kita dia lekat menggunakan hot glue gun dan gunakan pelajar. Dia orang guna lidi yang panjang dan kebanyakan dekatkan 3 ataupun 2 untuk kukuhkan lagi design ni. Dah ni dah measure dah. Dah measure. Letak rapat ke tengah, rapat ke tengah. Api lah balik. Bising. Okay, kita baru masuk 2 tapi risau ni. Uish. Tak nak ahli Belanda yang buat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Aish. Gerak-gerak agak ni. Golek benda ni. Cek dah. Dah macam main game masalahnya ni. Oi, dapat. Walaupun ruang nak masuk kecil tapi berjaya untuk menampung 5.25. Koko je tengah-tengah ni. Ha? Ni grup apa ni? Grup 2. Sama. Tak apalah. Walaupun sengit dia masih berjaya 5.25. Next. Boleh keluar. Ha. Boleh. Lulus. Okay guys, next jabatan ni daripada kumpulan apa? Kumpulan mana ni? Tak silap saya dia melekatkan dengan gam gajah dan guna tisu. Tisu? Betul, mana yang buat ni? Yang tisu kan? Tisu dan gam gajah. Sangat-sangat menarik. Pelajar ni je yang guna tisu dengan gam gajah. Pelajar lain tak buat. So kita tengok, kita nak buktikan. Dia letak 5.25. Jadi juri kat sini. Okay, baik. Kita akan buat load test hari ni. Ni. Ada tapi nak settle ni. 2 kilo dulu. Dah best sikit. Bismillah. Ada dengar bunyi crack. Ada bunyi last. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tengok kat sini dia dah tertarik ni. Ada 76 ke bawah. Walaupun ada beberapa benda yang buat benda ni terkopak sikit macam kat sini, tapi still berjaya 5.25. Fully the requirement lah. Tanya. Ini yang kita nak try ni. Menarik ni. Tali apa ni? Tali rapiah. Antara jabatan yang menarik lah saya tengok setakat ni. Setakat ni saya tak pernah nampak orang guna tali kalau merah macam ni kan.
Walau katanya boleh 10. Tapi kita test 5.25. Lagi pun bagi kita punya duit. Bodoh lah kau. Ni. Okey, kita akan buat load test. First kita akan masuk 2 kilo dulu. Bismillah. Push. Saya dah mula risau. Tambah lagi 2 kilo. Wih. Dah 4 kilo. Sekarang ni lah kita nak tambah 1.25. Berjaya. Tadi saya dah tengok stress ada. Okey, dapat. Dah. Dia nak buktikan tu. Dia nak tambah 1.5 lagi. Weh. Dapat. Oi. Kita tak ada naik. Ini aku duduk sana. Patah ni. Boleh tengok kat sini dah online support. Antara grup yang paling banyak disoal tadi. Ni menarik. Ni paling menarik setakat ni. Saya dalam banyak grup kebanyakannya bawa warren trust. Ini saya tak tahu. Sebab dia segitiga. Apa nama design ni? Ha? Pride. Pride. Saya Pride. Pride. Okey, antara yang paling unik lah. Semua orang bawa warren trust juga lain. Nampaknya Betulkan dulu kan? Jangan sabotage lah. Kalau tengok balik bahan yang diorang guna tali apa ni? Tak tahu nama tali. Tapi dia ada guna masking tape, ada guna hot glue gun. Kalau pasal gam gajah macam tak ada. Tali dia tali apa? Saya tak tahu tali yang pun. Tali guni. Antara grup yang paling unik lah setakat ni. Sebab grup ni dia Kita dah ukur dah tadi. 2 kg. First kita akan test dengan 2 kilo. Muat tak ni? Macam mana letak ni? Ada tali lagi tak? Tapi biasanya jambatan orang lalu atas bukan bawah. Cepat tu. Ada kesan rapi. Macam mana rabbit kita ni? Okey, kita start 11.45. Ada lagi beberapa minit. Okey. Untuk tidak ada dia buat tali Ada buat tali Aish. Godo job. Kita ada lenyat kat sini. Lagi putus lagi. Jangan lihat lihat dia putus tu. Dia lihat dia putus sebab dia putus. Putus tu. Boleh buat kalau putus kita buat review kalau ada kat Godot Job
Boleh ke ni? Ni beli kat Pinduoduo. Ha. Boleh. Macam tak betul. Nah lah. Macam nak klik macam. Kau ikat lah. Ikat macam mana ni? Angkat lu. Bawa Ni pakai ni. Pakai ni dah ada klip dah. Okey, terima kasih Gorojok. Kalau boleh Gorojok tolong sponsor kami. Nah, Gorojok, terima kasih. So hari ni antara pegang dia punya wig. Ni. 3cm ikut pada hujung ke? Hai, gerak-gerak ni. Owner belakang marah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah sikit mana? Empat. Slow. Weh. Jambatan ni selamat digunakan. Dengan ini terbukti bukan trust yang kuat. Design ni pun kuat juga. Mampu menampung 5.25. Tahniah. Barang baik. SPRM. Okey. Last group. Dia guna ni nak letak macam mana ni? Design dia agak simple tapi dia tengok. Sama juga trust tapi kita tak tahu kukuh dia macam mana kita nak test ni. Agak menarik ya, ada tali kat tengah. Untuk apa? Kalau tengok kebanyakan join diorang tampal guna hot glue gun kat ni. Dari sini boleh nampak tengah-tengah ada tali. Tengah-tengah tu pun ada tali. Tengah saja. Okey. Grup terakhir. Ini adalah jabatan terakhir kita akan test hari ini. Kita akan teruskan dengan load test. 2 kg lu. Alamak. 4 kilo. Last. Bertajuk kan. Walaupun simple. Mula-mula kita jangan underestimate Don't judge book by its cover. Walaupun nampak simple, berjaya. Tahniah. Jadi itulah kita orang punya load test kepada semua bridge design dekat dalam mechanical engineering. So untuk yang gagal tak apa, boleh cuba lagi. Subscribe to FTK. Jangan lupa study mechanical engineering. Korang ada final tau. Ciao.